So saya telah rugi lebih kurang 15,000 dalam kripto dan hampir keseluruhan portfolio saya, which is about 95% adalah Bitcoin. Okay guys, di sini. So masa saya rakam video ni kan, harga Bitcoin jatuh sampai sekitar RM309,000. Lebih kurang sama dengan harga November tahun lepas. Saya telah rugi lebih kurang 15,000 dalam kripto dan hampir keseluruhan portfolio saya, which is about 95% adalah Bitcoin. Memang sangat stres gila guys, dan inilah 5 perkara yang saya pelajari semasa kejatuhan besar pasaran kripto ini. Right, so kalau anda baru dalam kripto kan, ini adalah perkara yang wajib tahu. Memang kebanyakan content creator kripto hanya muncul apabila market naik, right, dan tunjuk portfolio mereka dah naik berapa puluh peratus, berapa peratus. Alright, apabila market jatuh, mereka hilang. Alright, so saya akan kongsi perjalanan pelaburan saya sendiri supaya anda tahu apa yang dirasai, yang baik dan juga yang buruk. Alright, dan inilah 5 perkara yang saya pelajari daripada kejatuhan besar kripto kebelakangan ini. First, kripto adalah seperti parti politik. Dalam kripto ada golongan pro kripto dan juga anti kripto. So, yang pro kripto ialah orang seperti Saylor, yang anti kripto pula adalah seperti orang Warren Buffett. Jadi apabila market tengah bagus, okay, golongan pro akan keluar lansi, right, promote kuat-kuat, dah suruh korang beli, kenapa tak beli, nampak sekarang dah naik. Okay, dan yang anti senyap je. Apabila market jatuh, golongan anti pula keluar lansir dan yang pro tu jadi low key pula. So, siapa yang seksa? Okay? Kita sebagai retail investor terperangkap di tengah-tengah. Kita yang paling menderita sebab tak tahu nak dengar siapa. Alright, nak dengar yang pro tu ke ataupun yang nak dengar yang anti tu. Alright. Jadi, bagaimana saya uruskan situasi ini? I think inilah yang paling penting. Alright. So, saya tak dengar dua-dua. Kenapa Wing? Kenapa tak dengar? Right. Sebab apa yang mereka cakap, apa yang mereka kongsi, semuanya berdasarkan perspektif mereka sendiri untuk menyokong pendirian masing-masing. Right. So, apa yang saya buat ialah fahamkan situasi sebenar. Okay, apa yang sedang berlaku dan bukan semata-mata dengar so-called guru ataupun pro ataupun anti kripto ini. Secara ringkas, buat kajian sendiri. Do your own research. Yang kedua, setiap pelaburan ada tujuan. Seperti biasa, semua pelaburan confirm ada risiko, tak mungkin tak ada risiko. So, saya melabur dalam kripto, melabur dalam saham Malaysia, saham US, P2P seperti Fantastic, unit trust, fixed deposit dan of course dalam EPF. So, setiap instrumen pelaburan ini kan ada fungsi dan tujuan yang berbeza. Ada yang untuk jangka pendek, ada untuk jangka sederhana dan ada untuk persaraan. Right? So, untuk setiap pelaburan saya ada niat yang jelas. Sebagai contoh, P2P seperti Fantastic untuk mid-term, so lebih kurang 3 tahun. And EPF confirm untuk persaraan, untuk retire, right? Dan crypto bagi saya adalah untuk mid to long term, right? So untuk crypto saya tak pasti sama ada cara pemikiran saya ini betul ataupun salah. Saya hanya akan tahu beberapa tahun yang akan datang. So, sebab saya tahu maklumat kewangan saya perlu belajar bagaimana nak agihkan duit dengan betul dan buat pelarasan apabila perlu. Ini adalah kerana dalam banyak situasi kan, apabila market naik, okay, bullish, saya jadi terlalu teruja dan over invest. Right. Apabila market jatuh, okay, duit pula terperangkap. Sebab kalau saya jual kripto saya ataupun kalau saya jual saham saya akan rugi. Apabila duit terperangkap, saya juga terlepas peluang yang lain. Right? Sebab itu, saya perlu belajar jadi pelabur yang bijak dan juga berdisiplin dalam menguruskan duit. Nombor 3, ambil untung apabila masa sesuai.
So, tahun lepas kan semasa kripto berada di puncak, saya buat sedikit keuntungan dan saya keluarkan sebahagian untung saya. Right? Kenapa saya buat macam ni? So, apa yang saya pelajari daripada fasa naik dan juga fasa jatuh ini adalah tak pernah salah. Right? I repeat again. Tak pernah salah untuk ambil untung. Right? Peluang akan sentiasa ada. Jadi, ambil untung apabila masa sesuai. Paling penting, jangan tamak dan juga jangan FOMO. Right? So, saya tahu ada pelabur yang pegang sangat lama. Okay, pegang sampai sangat-sangat lama, nak kahwin dengan mereka, nak beranak. Right? Ada juga yang trade setiap minggu ataupun yang setiap hari. Saya pula berada di tengah-tengah. Alright, so saya tak buat trading, which look at chart setiap hari ataupun setiap minggu. Saya tak buat benda macam tu. Dan saya juga tak pegang kripto sampai nak kahwin. Alright, so apabila market kripto bagus, saya jual sebahagian dan simpan sebahagian. Bagi saya, tak pernah salah untuk ambil untung. Alright, market akan sentiasa naik dan juga turun. Dan peluang sentiasa wujud. Alright, so apabila saya sedar benda ni kan, saya jadi lebih tenang. Okay, so saya buat keputusan berdasarkan apa yang berlaku dalam market dan bukan apa yang bermain dalam kepala saya, which is emosi. Okay, dan ini juga sangat-sangat membantu mengurangkan FOMO saya. Nombor 4, pendapatan lebih penting daripada pelaburan. So, saya dah sebut banyak kali benda ni dan saya nak sebut sekali lagi. Kalau saya tak cukup duit sampai nak beli makanan pun susah, saya tidak akan melabur dalam kripto atau apa-apa pelaburan pun, Malaysia stock ke ataupun US stock. Right? So, apa yang saya akan buat adalah ambil 3-4 kerja untuk tambah pendapatan saya. Join classes, join kursus, alright? Baca buku, tingkatkan ilmu dan juga kemahiran saya terlebih dahulu dan bukan bergesa-gesa nak melabur kat kripto ataupun nak melabur kat US stock ke Malaysia stock. Alright, so knowledge and skill adalah asas. Alright, yang saya percaya boleh bina kekayaan dan bukan Bitcoin, bukan saham US dan bukan saham Malaysia. Right, so bagi saya tiada pelaburan yang boleh buat duit cepat. Kalau nak duit, pergi kerja dan kerja kuat. Nombor 5, fahami tokenomics dan kegunaan kripto. So, kita mesti faham tokenomics dan juga kegunaan sebenar sesuatu cryptocurrency. So, untuk saham, ia adalah sangat simple. Right? So, saham mewakili perniagaan. Right? Setiap belakang setiap saham adalah bisnes. Right? So, bisnes bagus, harga saham naik. Bisnes tak bagus, harga saham akan jatuh. Sebab tu apabila melabur dalam saham, kita perlu kaji fundamental bisnes tersebut terlebih dahulu. Right. So, bagaimana pula dengan kripto? Sebelum saya melabur dalam kripto kan, saya asyik fikir kripto ni kan mesti scam je. Alright. Orang cuma nak goreng harga supaya ia naik. Tetapi apabila saya faham tokenomics dan juga kegunaan, perspektif saya mula berubah. Sebagai contoh, Bitcoin adalah untuk simpanan nilai, store of value dan juga wang digital terdesentralisasi. Okay, so Bitcoin direka untuk transaksi peer-to-peer yang selamat tanpa bank ataupun pihak tengah. Untuk Ethereum pula, ia merupakan platform untuk bina aplikasi dan juga sistem seperti smart contract, DeFi, NFT dan juga Web3. So, ini adalah infrastruktur untuk ekonomi digital. So, kripto bukan sekadar goreng-goreng sahaja. Right? Ia ada kegunaan sebenar. Of course, bukan semua kripto ada kegunaan. So, kita perlu buat research terlebih dahulu. Memang ada banyak kripto yang sekadar goreng-goreng sahaja. Alright? Kripto yang bagus ada fungsi yang berbeza. Right? Semakin penting fungsi itu dan semakin ramai yang guna, semakin tinggi nilai kripto tersebut. So, in summary, kejatuhan pasaran kripto ini mengajar saya bahawa pelaburan bukan tentang ikut orang ataupun emosi, tetapi tentang kefahaman disiplin dan juga tujuan yang jelas. Right? Sebagai seorang retail investor kan,
saya tidak boleh terlalu percaya suara pro ataupun anti kripto. Apa yang lebih penting ataupun apa yang lagi penting ialah buat kajian sendiri dan faham apa yang sedang berlaku. Setiap pelaburan mesti ada fungsi dan juga jangka masa. Ambil untung apabila perlu, jangan tamak, okey, urus emosi dengan baik dan jangan melabur lebih daripada kemampuan. Yang paling penting dan juga last adalah pendapatan dan ilmu adalah asas sebenar kekayaan. Kripto bukan jalan cepat untuk kaya, tetapi ia merupakan salah satu alat pelaburan yang perlu difahami dari segi kegunaan dan juga nilai sebenar sebelum anda melabur. Right? So, pengalaman rugi ini memberi saya perspektif yang lebih matang sebagai seorang pelabur kripto. Alright, so apakah pengalaman anda melabur kat kripto? Boleh je kongsi dengan saya kat bawah video ini. Alright, see you guys and take good care. Bye-bye.